Baru mula nak simpan emas, make sure jangan buat 3 kesilapan ni, okey? Sebelum tu, save dulu video ni supaya mudah nak rujuk balik nanti. Kesilapan yang pertama, ramai sangat suka buat ialah beli ikut trend. Bila harga naik dan nampak ada nilai yang sangat-sangat baik, kenaikan yang baik untuk emas ni, barulah ada semangat nak mula simpan. Hakikatnya, mula simpan emas apabila ada duit. Yang kedua, dia tunggu duit banyak. Sama macam poin yang pertama tadi. Tak perlu tunggu duit banyak. Bila kita nak buat simpanan emas ni, ada bajet yang kecil pun dah okey, memadai untuk buat simpanan emas. Sebab simpanan emas sekarang ni tak perlukan modal yang besar. Macam dulu kita tahu, kita perlu beli barang kemas. Dah harga barang kemas tu mahal kan sebab gram dia besar. Tapi bila buat simpanan emas ni, sebenarnya dengan modal yang kecil serendah RM100 pun kita dah boleh menabung dan buat simpanan emas ni. Yang penting, simpan secara konsisten. Dan yang ketiga pula, dia simpan tu dah bagus lah, tapi keluarkan balik, jual balik emas yang ada. Akhirnya simpanan ni tak berkembang dan tak ke mana. So emas bukanlah satu magic dan bukan satu tools yang boleh jadikan anda cepat kaya, tapi ialah satu alat untuk bantu kita berdisiplin buat simpanan dan capai matlamat kewangan kita. Jadi bagi yang nak mulakan simpanan emas, saya cadangkan untuk mula menabung sikit-sikit mengikut bajet dan mengikut kemampuan masing-masing. Boleh mulakan tabungan serendah RM100. Boleh cuba menabung di dalam akaun Get Public Gold. Nak menabung di dalam akaun Get Public Gold sangat-sangat simple. Boleh klik di bio saya. Dekat situ ada langkah-langkah dan cara untuk menabung di dalam akaun tersebut.